Okey, kita ada satu biji kereta Vira. Sebenarnya korang nampak kat depan ni ada 2 biji gearbox. Satu gearbox upgrade, satu lagi gearbox asal lah. Customer ngadu, dia datang sini, kita check balik, kita gearnya berdengung. So kita pun check balik apa semua, minyak gearbox memang owner pun bagi tahu gearbox dalam kurang memang kering. So kita cuba selamatkan juga, masih minyak gearbox baru pun tak berjaya, dan kita buatkan satu condition, kita decide dengan customer tukar gearbox upgrade lah. Dan juga gearbox upgrade ni pun kita dah check, kita dah QC semua dalam keadaan baik lah semua. Sekarang ni dalam proses pemasangan. Okey, untuk gearbox manual, saya bagi sikit nasihat. Bukannya semua gearbox senang ataupun mudah nak dijaga. Pertama lagi gearbox manual lah. Gearbox manual ni dia ada mileage juga, nak tukar minyak gearbox setiap mileage yang ditetapkan lah. Satu lagi berkenaan dengan penjagaan. Bila kata korang bawa, korang akan rasa gearbox tu susah masuk gear ke, ketat ke, cepatlah cari bengkel yang berdekatan ataupun bengkel-bengkel yang mana yang korang percaya untuk checking gearbox korang, supaya tak jadi macam yang customer ni lah. Kena tukar gearbox betul. So tolong alert, bukan auto saja, bukan gearbox auto saja yang tukar gearbox, manual pun ada juga. Kiranya korang nak servis ataupun korang nak repair, boleh datang ke AF Motor Care Bandar Penawar, dan juga Petronas Auto Expert Kota Tinggi.